Hello guys, selamat datang ke MFS Hobby Channel, channel hobi untuk kita semua. Okey, buat korang yang baru dengan aku punya channel, aku ucapkan selamat datang. Dan yang belum subscribe aku punya channel, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tekan loceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update ataupun unboxing terbaru daripada aku. Okey, so untuk video kali ni aku nak hunting coki-coki meriah Bobo Boy Galaxy Puzzle lagi. Untuk ini adalah untuk melengkapkan aku punya poster Galaxy Puzzle ni. Selagi aku tak berjaya lengkapkan poster untuk Galaxy Puzzle, aku akan terus hunting coki-coki meriah Monster Galaxy Puzzle ni. Okay, so sebelum tu ini adalah coki-coki yang terbaru. Kalau korang tengok kat sini, Bobo Boy Galaxy Puzzle. Dan kat sini boleh kumpul, gabung untuk dijadikan poster. Dan ini adalah edisi terhad So nak cari susah sebabnya aku pergi banyak pasar raya, kebanyakannya tak jumpa untuk coki-coki meriah ni. Kebanyakannya coki-coki biasa je. Okay, so yang ni pun aku berjaya hunting 12 kotak lah aku panggil untuk aku buat video kali ni. So jom kita tengok kad apa yang kita dapat untuk 12 kotak untuk video hari ni. Okay, so jom kita buka pack coki-coki meriah ni. So kat sini memang dah ada seal je. So korang cuma perlu koyakkan sajalah untuk buka dia punya kotak ni. Okay, so dalam kotak ni ada coki-coki dan ada sampul warna merah. Setakat ni hanya ada satu sampul dekat satu kotak ni lah. Aku jarang dapat satu kotak dapat dua sampul. Kebanyakan semua satu je. So jarang ada error lah untuk coki-coki Monster Galaxy Puzzle ni. Kalau ada error mungkin korang akan dapat dua lah. Okay, jom kita keluarkan. Kita tengok kad apa yang kita dapat. So ni adalah belakang je Bobo Boy Galaxy Puzzle. Dia macam Monster Galaxy card, tapi yang ni kecil sikit. Dan ni tak boleh buat main lah kalau korang masuk tournament. Ini just collector je lah Dan ini rilisnya pada tahun 2025 Monster Studio. Okay, so jom kita tengok kad apa yang kita dapat untuk pack pertama. 1, 2, 3. Untuk pack pertama kita dapat Bobo Boy Tempest ataupun Bobo Boy Beliung. Yang coki-coki ni je lain sikit sebab dia bahasa Inggeris. Okay, so ni kad total ada 48 jenis kad. Dan aku harap aku berjaya lah kumpul ke semua kad Monster Galaxy Puzzle ni. Okay, so kat belakang ni kita dapat kad Adudu pegang coki-coki So yang ni cantik. Dia punya artwork dia adalah artwork chibi memang comel. Okay, so yang ni pack pertama. So kita tepikan dulu. Nanti aku akan masukkan dekat aku punya file lah. File untuk aku tunjukkan kat korang kad-kad apa je yang aku dah dapat untuk Monster Galaxy Puzzle ni. Okay, so kita buka kotak kedua. Okay, so kotak kedua pun hanya dapat satu sampul saja. Okay, jom kita buka kad apa yang kita dapat untuk pack kedua ni. Okay, let's go. Okay, untuk kotak nombor 2 kita dapat Mecha Probe kad nombor 36. Dan ni artwork chibi Mecha Probe comel. Dan di belakangnya kita dapat kad nombor 24 Fang. Ni ada dia punya kuasa bayang je lah, naga bayang dia. So sangat-sangat comel. Dan kali ni aku dapat nombor je berjauh sebab sebelum ni aku unboxing nombor dekat-dekat. Kalau contoh macam ni kad nombor 24 kan, belakangnya mesti kad nombor 25 atau 26 atau 23. Tapi yang ni jaraknya jauh-jauh sikit. So barulah seronok untuk kita hunting. Okay, so next kotak nombor 3. Let's go. Harapnya dapatlah kad yang lain Okay, so kita koyakkan. Dan kita keluarkan lah dia punya sampul. Okay, yang ni pun dapat satu sampul saja. Okay, coki-coki ni kita tepikan dulu. Okay, so jom kita buka kotak yang ketiga. Tengok kita dapat apa untuk kotak ketiga ni. Okay, 1, 2, 3. Kita dapat Yaya. Comel lah Yaya versi chibi je, sangat-sangat comel. Okay, di belakangnya kita tengok adakah ada holo. Nampak je biasa. Kita dapat Bobo Boy Standard. Bobo Boy Standard kat nombor 10. Dan ni nombor 19. Dan ni adalah kad biasa, tak ada foil Okay, so next pack kotak yang keempat. Jom kita tengok
apakah ada sesuatu yang foil dalam ni. Kita keluarkan. Okey, yang ni pun cuma dapat satu sampul saja. Okay, jom kita tengok kotak keempat. Okey, so untuk kotak keempat, apa yang kita dapat adalah 1, 2, 3 Bobo Boy Blaze dengan suit Windara. Ni ada cakra api dia. Oh, si ada cakra api, memang cantik. Okay, next. Di belakangnya kita dapat Bobo Boy AS. Kad nombor 6. Okay, kad nombor 6. So, ni Bobo Boy AS dan Bobo Boy Blaze. Ni mungkin poster pack nombor, kad nombor 6 ni poster depan-depan je lah. Okay. So, Alhamdulillah masih tak dapat kad yang sama. Semuanya dapat kad lain-lain . Okay, next. Kotak yang ke berapa? Kelima. Kita tengok kotak kelima. Kotak kelima ni lain sikit. Kita dapat 2 sampul. Okay, kotak kelima ni rezeki dapat error. Dapat 2 sampul. So, kita buka sampul yang pertama. Kita tengok apa yang dapat. Okay, so untuk kotak kelima kita dapat Bobo Boy Earthquake, Bobo Boy Gempa, dan di belakangnya kita ada foil Bobo Boy Sopan foil kat nombor 32. Kita tengok artwork dia cantik. Dia ada foil lah. Kalau korang tengok kat sini dia ada kilat-kilat. Okay, Alhamdulillah dapat kad lain. Dan kita buka sampul yang kedua untuk kotak yang kelima. Kita tengok adakah dapat kad yang sama ataupun kad yang berlainan. Okay, yang tadi tu kita dapat apa? Earthquake dengan ni kan, Earthquake dengan Sopan kan. Kita tengok sampul yang kedua adakah dapat sama ataupun tidak. 1, 2, 3. Kita dapat Bobo Boy Gentar, tapi yang ni bukan foil kad nombor 16. Dan di belakang kita dapat foil lagi Bobo Boy Sopan juga sama. So yang cuma depannya je lain. So, kita dapat 2 foil Sopan. Okay, jom kita teruskan kotak yang ke 7, keempat, kelima, ke-6. Kotak yang ke-6. Okay, kotak yang ke-6 kita tengok adakah dapat 2 sampul. Okay, so kotak yang ke-6 ni hanya dapat 1 sampul saja. Okay, so ni sampul ya. So kita koyakkan dulu. Okay, tengok kat kotak ke terlanggar kamera, sorry. Okay, kotak yang ke-6. Kita tengok kat apa yang kita dapat. Okay, so kotak ke-6 kejap. Kotak yang ke-6, okay. So kotak ke-6 kita dapat 1, 2 Tuan Guru Gaharum kad nombor 31, dan di belakangnya atau foil kita dapat foil Adudu. Ni Adudu versi alien, kepalanya tak nampak petak sangat. Okay, yang ni kita dapat yang ni nombor dia 22, nombor 31. Okay, so kita dapat Adudu foil dengan Tuan Guru Gaharum. Okay, next kotak yang ke-7. Okay, kotak ke-7 harapnya dapatlah sesuatu yang lain Jangan dapat yang sama. Tak syok dapat yang sama. Sebab kalau boleh aku nak lengkapkan poster ni. Kalau dapat sama susah kita nak lengkapkan poster tu. Okay, next kotak yang ke-7. Alamak, dia punya selotip dia kuat sikit . Mana ni selotip dia ni. Okay, kotak yang ke-7. Alah, kita dapat Tuan Guru Gaharum lagi . Kalau Tuan Guru Gaharum ni aku rasa mesti Adudu lagi ni. Dan di belakang kita tengok macam foil macam Adudu juga ya. Alah, kita dapat sama lah guys. Dapat sama dengan kotak sebelum ni. So kita dapat 2 Adudu foil, 2 Tuan Guru Gaharum. Okay, next kotak yang ke-8. Okay, so kita berbaki lagi 4 kotak je tinggal. Tinggal 4 kotak je. Dan nak habis dah aku punya unboxing untuk video aku kali ni. Okay, so jom kita tengok kotak ke-8. Adakah ada error lagi atau dapat 1 sampul. Okay, so yang ni dapat 1 sampul saja. Kotak ke-8 kita dapat 1 sampul . Jarang lah nak dapat error. Kalau dapat error 2 sampul, shock sikit nak buat review kan. So kotak ke-8 kita koyak. Alamak, koyak sikit. Okay, jom kita tengok kotak ke-8. Kad yang kita dapat adalah 1, 2,
3 Bobo Boy Tempest, tapi yang kali ni tak pakai topi. Kad nombor 26. Tapi yang ni bukan foil dia biasa je. Okey, di belakangnya kita dapat kad Gopal dan donatnya. So kad nombor 21 dan kad nombor 26. Ni Gopal ni antara yang aku baru first time aku dapat pull. Ni pun first time aku dapat pull. So ni adalah video kedua aku untuk aku buka coki-coki meriah ni. Okay, next. Kotak yang ke berapa 8, 9 ke 9. Yes. Okay, kotak ke 9 kita tengok apa yang kita dapat. Okay, yang ni pun dapat satu sampul ya. Okay, satu sampul ya. Dan kita kena kojakkan alamak. Okey. Kita tengok kotak ke-9 apa yang keluar. Yang ni susah betul lah nak keluar. Okey. Jom kita tengok kotak ke-9. Yang kita dapat adalah Yaya lagi. Kita dah dapat 2 Yaya kat nombor 9 dan di belakangnya ada foil. Macam foil adudu. Betul adudu jugalah guys. So kita dapat 3 adudu hari ni. Kat nombor 22. Apa senang sangat dapat adudu foil ni. Okay, next. Kotak yang ke-10. Kotak ketiga terakhir. Kita tengok apa yang keluar daripada kotak ketiga terakhir ni. Okay, yes, yang ni pun cuma dapat satu sampul saja. Ini satu sampul ya. Okay, jom kita tengok kotak ke-10. Apa yang keluar daripada kotak ke-10 ni. Okay, so kotak ketiga terakhir, kotak ke-10 adalah kad Bobo Boy. Kad nombor 10 Bobo Boy pegang coki-coki. Dan di belakangnya kita dapat foil adudu lagi guys. Aduh, berapa banyak adudu kita dapat hari ni. 4 adudu kita dapat. Okay, tak apa. Okay, lagi 2 guys, lagi 2. Harapnya janganlah dapat adudu lagi, dapatlah lain. Terlampau banyak sangat adudu hari ni. Ni di belakang ni pun adudu ni, belakang ni. Okay, jom kita buka kad nombor pack nombor 11. Pack ke-11, nombor 11 pula. Okay, let's go. Okay, yang ni pun satu sampul ya. Satu sampul. Sekali je tadi aku dapat 2 sampul. Oh. Alamak. Okay, kad ke-11, kotak ke-11 kita dapat 1, 2, 3 Bobo Boy Cyclone. Bobo Boy Cyclone angin, Bobo Boy angin. Dan di belakangnya kita dapat Bobo Boy Sopan kat nombor 15. Oh, dia punya cantik Okay guys, last kotak guys. Last kotak guys. Kita tengok apa yang keluar daripada last kotak ni. Harapnya dapatlah yang lain Papa Zola aku tak dapat lagi. Papa Zola, Ochobot, Power Sfera semua tak pernah dapat lagi. Okay, yang ni pun satu sampul saja. Okay, pack terakhir, pack ke-12. Harapnya dapatlah sesuatu yang lain. Okay, 2 kad. Okay, kad pack kotak nombor 11 kita dapat Tuhan Guru Gaharum lagi. Dan di belakang ni harapnya janganlah adudu. Selalunya kalau Tuan Guru Gaharum ni mesti bawa adudu. Okay, next. Di belakangnya nampaknya bukan adudu sebab tak ada foil. Kita dapat Bobo Boy Earthquake kat nombor 40. Oh, nasib baik tak dapat adudu. So Earthquake ni pun aku pun first time dapat ni. Okay, so habis. Okay, so habis So inilah hasil kita. Hasil yang kita dapat daripada 12 kotak tadi. Dan aku nak masukkan dekat aku punya album. Ni album aku ni, album untuk Monster Galaxy Puzzle ni. So jom kita masukkan. Okay guys, so ni kad-kad yang tadi kita dah unboxing sama-sama. So jomlah kita masukkan dekat file. Kita tengok kad-kad apa je yang kita belum dapat berjaya yang belum kita berjaya pull. Okay, so ni album aku. So untuk album Galaxy Puzzle ni ada dekat sini. Sebelum tu lightning aku ni ada cahaya sebenarnya. So nampak tak clear sangat lah. Okay, so ni dia untuk Galaxy Puzzle yang aku dah berjaya
kumpulkan untuk video aku yang lepas. So masih banyak lagi ruang-ruang kosong lagi. So jomlah kita masukkan sama-sama. Okay, so ni kad nombor 40. Kad nombor 40. Okay, so kad nombor 40 kita kena masukkan lah. So yang ni aku dah susun dah ikut nombor. So kad nombor 40 kita masukkan dekat 36, 37, 8, 39, 40. So earthquake kita letak dekat sini ya. Okay, earthquake. Seterusnya Tuan Guru Gaharum. Tuan Guru Gaharum ni aku dah dapat dah. So yang ni kita tak masukkan lah. Kita tak masuk, kita ketepikan dulu. Okay, next Boboiboy Cyclone kat nombor 3. So kat nombor 3. Okay, Cyclone ni pun aku dah dapat dah. So kita tak masukkan lah dalam file Dan seterusnya Sopan nombor 15. Boboiboy Sopan. Okay, so nombor 15. Mana 15? Okay, 15 dekat sini. So Boboiboy Sopan kita masukkan dekat sini Okay, nice. So yang ni aku dah hampir nak penuhkan lah. So yang ni seterusnya Adudu. Adudu ni aku dah dapat sangat-sangat banyak. Okay, next Boboiboy apa ni? Boboiboy Standard kat nombor 10. So kita masukkan. So nombor 10 mana Nombor 10, nombor 10 sini. Okay, so 10 kita letak dekat sini 10. Okay, so yang untuk page nombor 10 hingga 18 ni lagi 3 lagi guys nak penuh. Okay, next kat nombor 19 mana? 17, 18. Okay, 19 kita letak dekat sini. Dan ni Adudu ni dah dapat banyak lah. Aku dah dapat dah Adudu ni. So yang ni aku tak masukkan Okay, seterusnya Boboiboy Tempest 26 kat nombor 26. Okay, 26 ni aku dah dapat dah dekat bawah ni. So banyak yang kita dah pernah dapat lah. Okay, seterusnya Gopal kat nombor 20 berapa? 21. So 19, Yaya 19, 20, 21. Okay, 21 kita letak sini. Okay, next Tuan Guru Gaharum ni pun tadi dah dapat dah. So yang ni kita tak masukkan file. So yang ni pun Adudu dah dapat. Adudu dah dapat lagi. Gaharum dah dapat. Okay, Sopan nombor 32. Okay, nombor 32 ada dekat page. Okay, tapi 32 ni aku dah dapat tau. Tapi yang ni lain sikit lah. Yang ni tak ada foil. Yang ni ada foil lah. Oh, dia ada dua artwork yang berbeza. Satu biasa, satu ada foil. Okay, kita masukkan je lah dua-dua sebab ni berlainan lah bagi aku. Okay, next Boboiboy Gentar nombor 16. Okay, nombor 16. Mana nombor 16? Okay, 15. 16 ni pun aku dah dapat. So ni page nombor 16. Satu, yang ni adalah yang foil. Yang ni versi yang biasanya. Okay, so yang ni kita masukkan. Satu foil, satu yang versi biasa. Kalau yang foil ni macam ni lah, ada kilat kan. Aku dekatkan lagi. Okay, satu foil, satu tak ada foil. Okay, kita masukkan je lah dua-dua dalam ni Yang foil tak depan lah supaya nampak lagi cantik. Okay, next 32. Sopan 32. Sopan 32 ni pun kita dah dapat. Okay, so tak perlu. Okay, next kat nombor 5 Earthquake. Boboiboy Gempa. Okay, nombor 5 kita page depan. Page depan ni masih banyak lagi yang kosong. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 di tengah-tengah. Okay, 5 kita letak tengah. Okay, 6 di sebelah ada. 6. Okay, so page ni lagi 4 lah. 1, 2, 3, lagi 5 lagi nak penuh. Okay, next Windara punya suit kat nombor 28. 28 kita masukkan dekat 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Okay, 28 di sini. Okay, so ni 28. Dan next Boboiboy nombor 10. Ni tadi dah dapat. Okay, 10 kita dah dapat. Okay, Yaya nombor 19. Yaya pun dah dapat. Feng 24. Feng 24. Okay, 24 Feng tak dapat lagi. 22, 23, 24. Okay, 24 kita masukkan sini. Okay, next Mecha Probe. Mecha Probe 36. Okay, 33. Okay, 36, 33, 34, 35, 36. Okay, 36 di sini. Okay, 36. Seterusnya Adudu 48 kat terakhir sekali. Okay, Adudu dah dapat. Okay, Adudu aku dah dapat dah. Boboiboy Tempest 11. Okay, 11. Sekejap Okay, 11 di sini. Okay. Okay, so ni album yang aku dah berjaya kumpulkan Okay, kita mulakan dengan yang ni Galaxy Card. Korang jangan tengok So yang ni okay, aku punya kamera ni sebenarnya ada silau sikit lah. Apa aku sengatkan sikit kamera aku. Okay, so ni page pertama. Page pertama yang kita dah berjaya kumpulkan. So masih banyak lagi ruang-ruang kosong So
So ada lagi berapa ni, masih banyak lagi ruang-ruang kosong yang kita belum berjaya kumpulkan lagi. Okay, next page nombor 2. Page nombor 2 ni aku dah dapat banyak So ada lagi, sekejap tau, kamera aku ni sangat-sangat. Okay, ada lagi 2 kolom kosong lagi untuk page nombor 2. Page nombor 3 ni pun masih banyak lagi yang kosong. Page nombor 4 lagi 2 lagi guys. Page nombor 4. Page nombor 5 ni masih banyak kosong, dan seterusnya ni lah. Okay, so nombor 48 yang terakhir. Okay, so itu saja kot video yang aku dapat kongsikan untuk unboxing aku kali ni. So korang jangan lupa untuk subscribe, kerana next aku akan hunting lagi untuk lengkapkan poster Galaxy Puzzle ni. So korang terima kasih kerana support video aku sampai habis. So kita jumpa di next video. Assalamualaikum, bye bye.